Korang ni pakai je kereta auto, tapi button shift lock ni pun korang tak tahu apa function. Button shift lock ni selalunya kereta auto mesti ada button tu. Ada orang kata button shift lock ni gunanya untuk lock gear supaya tak boleh tukar gear masa berhenti lah. Ada orang kata kalau tekan button shift lock ni boleh bagi power dekat gear lah. Tapi hakikatnya semua salah. Sebenarnya function button shift lock ni adalah kalau korang nak double park ke, ataupun korang punya kereta tu rosak, kereta tak boleh hidup, lepas tu korang nak towing kan, nak masuk gear ke N kan. So inilah function shift lock ni. Sebab apa? Sebab kalau korang nak double park kan kena letak gear dekat N. Tapi kalau enjin korang masih hidup, korang letak gear dekat N, lepas tu korang nak matikan enjin, tak boleh. Enjin akan mati tapi electrical korang akan hidup. So tak boleh lah macam tu kan. Jadi korang letak dulu gear ke P, matikan enjin. Bila dah enjin mati, korang nak gerakkan gear macam ni, tak boleh pula, gear dah lock kan. So itulah function shift lock. Korang tekan je shift lock ni dan hold, lepas tu korang tarik je gear korang dari P ni pergi ke N. Dah. Lepas tu jangan lupa turunkan handbrake. Dah, barulah korang boleh double park. Ataupun kalau kereta korang rosak tepi jalan ke mana-mana ke, kereta tak boleh hidup, sama juga. Daripada gear P korang nak pergi ke N, lepas tu tak boleh kan. Tekanlah shift lock ni juga dan hold. Tarik buat benda yang sama, dah boleh gerak. Yang penting kalau jadi situasi macam ni, jangan lupa turunkan handbrake korang. Kalau korang gunakan button shift lock ni, tapi korang punya handbrake korang tarik ke atas tak turunkan, tak guna juga, tak bergerak juga kereta korang. Itulah aku kata